Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan projek inovasi saya yang bertajuk meningkatkan tahap pembelajaran imersif melalui aplikasi Engage to Excel ataupun E2E. Saya Dr. Ahmad Amri bin Zaida Arnan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, sedikit latar belakang inovasi saya, ya. Sistem pendidikan kontemporari sekarang menghadapi cabaran yang signifikan apabila kita cuba untuk memenuhi keperluan ya pembelajaran generasi Z dan generasi Alpha yang dicirikan dengan jangka hayat perhatian yang pendek. Mereka mengutamakan kandungan ataupun kaedah yang interaktif dan motivasi mereka berkurangan dalam suasana kuliah yang tradisional ataupun dengan cara sekadar menyampaikan secara lecture sahaja semata-mata. Okay, dalam kajian yang lepas, kita mendapati bahawa gamifikasi mempunyai kesan sederhana tetapi signifikan terhadap motivasi pembelajaran. Ya, unsur-unsur seperti sistem ganjaran, papan pemimpin ataupun kita panggil ranking system, ada leadership punya kata apa? Ranking siapa yang menduduki carta teratas dan carta yang sederhana dan bawah. Lencana juga ya, sekarang ni orang bagi star dalam bilik darjah dikaitkan dengan peningkatan motivasi intrinsik dalam kalangan pelajar. Justru projek inovasi ini cuba untuk membangunkan ya aplikasi Engage to Excel yang berasaskan pendekatan agile sebagai satu penyelesaian digital untuk meningkatkan motivasi dan pelibatan pelajar secara aktif dan menyeronokkan. So, objektif inovasi ini adalah pertama untuk membangunkan aplikasi pembelajaran yang imersif sifatnya, yang boleh mendorong pelibatan aktif pelajar melalui teknologi digital, ya, gamifikasi dan aplikasi mudah alih. Ya, sekarang ini hampir semua pelajar di universiti contohnya mempunyai telefon bimbit yang boleh digunakan. Objektif kedua ialah meningkatkan motivasi pelajar dengan memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang berasaskan pengalaman digital yang menyeluruh ya daripada mula sampai akhir kuliah sepanjang 14 minggu menggunakan aplikasi ini dengan harapan mereka kita dapat memenuhi cita rasa dan kaedah yang lagi sesuai untuk sesi pembelajaran dengan generasi Z dan Alpha ini. Baik, serba sedikit tentang deskripsi produk ya. Pelajar-pelajar dan juga pensyarah perlu aktifkan aplikasi ya. Kemudian aplikasi ini akan menjana QR yang unik bagi setiap pelajar di mana aplikasi ini akan digunakan sepanjang sesi pembelajaran. Interaksi akan berlaku, pelajar dapat mengumpul mata dengan scan kita kata apa QR code tersebut dan juga ia akan menjana sistem ranking yang kita katakan leadership board tadi tu, dan akhirnya pelajar di akhir semester ataupun di setiap akhir kelas dapat menerima ganjaran. So ini adalah aplikasi yang kita telah bangunkan dan aplikasi ini dapat melaksanakan apa yang saya telah jelaskan sebentar tadi. Ya, sangat mudah. Pelajar apabila sebagai contoh mereka menjawab sesuatu soalan. Okey, dan pengajar hendak memberikan mata ganjaran, ya pelajar hanya perlu menunjukkan QR code unik mereka dan kita sebagai pengajar akan scan dan mata akan terkumpul secara kumulatif dan menjana sistem dalam sistem ranking. Okey, novelty idea ini. Okey, apa yang baru? Ya, idea aplikasi ini belum pernah diterbitkan di mana-mana stok aplikasi. Saya sudah cari, memang tidak ada yang sepertinya dan merintis satu kaedah pembelajaran yang imersif. Ya, ia menggabungkan konsep pemberian mata dan sistem ranking dalam bentuk digital. Mungkin sebelum ini bukan dalam bentuk digital, tapi sekarang ini kita boleh buat dalam bentuk digital. Ia memudahkan pengumpulan mata kumulatif menggunakan kod QR yang mudah digunakan oleh pelajar dan juga tenaga pengajar. Dan ia sesuai digunakan oleh generasi Z dan generasi Alpha yang sekarang ini sangat attached dengan telefon bimbit mereka. Apakah manfaat yang boleh diperolehi untuk pelajar? Manfaat yang diperolehi adalah ia dapat meningkatkan motivasi. Ya, sesi pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan merangsang pelibatan pelajar secara aktif sepanjang sesi 1 atau 2 jam atau 3 jam dan sepanjang 14 minggu. Yang kedua, dia dapat menghasilkan persaingan yang sihat antara pelajar. Ya. Pelajar berupaya meningkatkan motivasi dan pengalaman imersif sistem interaksi dengan pengajar
dan sesama rakan pelajar. Dari sudut tenaga pengajar pula, ya, ia dapat meningkatkan penglibatan, ya. Contohnya prinsip gamifikasi PDP berupaya meningkatkan pelibatan ataupun engagement pelajar, dan inilah apa yang sebenarnya tenaga pengajar sering harapkan daripada pelajar mereka. Tidaklah bila tenaga pengajar bertanyakan sesuatu, semua senyap tak nak jawab kerana tidak ada unsur-unsur ganjaran dan motivasi untuk mereka menjawab. Yang kedua, manfaat pengajar ialah dapat melaksanakan pemantauan prestasi dengan lagi berkesan, berterusan dan pantas melalui aplikasi ini. Okey, dari sudut keberkesanan aplikasi, kita telah dapat banyak feedback ya daripada survey kita yang pelajar menyatakan bahawa mereka sangat gembira, sangat seronok apabila menggunakan aplikasi ini, dan ia juga dapat meningkatkan engagement, interaksi mereka. Rata-rata pelajar semua sangat berpuas hati dengan penggunaan aplikasi ini. Okey, apakah kejayaan-kejayaan yang telah kita capai dalam membangunkan aplikasi ini? Pada 2024, kita telah memenangi pingat perak dalam pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, dan pada Jun 2025, ya, kita juga telah menerima satu lagi pingat perak melalui pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa. Pada September 2025, kita telah memasuki seminar pendidikan kebangsaan untuk membentangkan hasil dan juga berkesanan aplikasi ini, dan insya-Allah tidak lama lagi ia akan muatkan dalam jurnal MySite. Kali ini kita masuk dalam Inno Absemal dengan harapan dapat menggundul lagi pingat, dan kita sedang dalam proses untuk memulakan pemfailan paten yang insya-Allah kita harapkan pada 2026 akan selesai. Apakah potensi pengkomersialan? Ya, yang pertama dari segi institusi pendidikan, aplikasi E2E ini berpotensi menjadi pencetus kepada pembelajaran imersif di dalam kelas di peringkat sekolah dan IPT. Dan dari sudut latihan dan pembangunan staf juga, aplikasi ini juga berpotensi menjadi alat pemudah cara dalam latihan-latihan staf yang dijalankan di mana-mana institusi. Jadi itu adalah pembintangan saya. Sekian, terima kasih kepada semua juri.